Hai semua, jom buat persiapan raya. Tengok ni, eczema saya teruk. Sebab itulah kita beli penapis udara Storm 2 dari Kuwait. Bukan untuk bantu eczema saya je, tapi untuk keselesaan tetamu beraya. Penapis udara bukan untuk hiasan, dia ada banyak lagi feature penting. Dilengkapi dengan 4 mode, dia ada Smart, Turbo, Haze dan Sleep. Korang siap boleh tukar lagi arah angin dia. Dia ada top, front dan wide. Nanti barulah tetamu suka nak datang beraya. Dalam rumah sejuk ada aircon, lepas tu ada penapis udara. Duduk pun betul-betul depan penapis. Jom kita tengok next feature pula, iaitu speed. Yang ni korang boleh adjust sendiri speed dia, korang nak 1, 2 or 3. Feature yang paling best, jeng jeng jeng, dia ada light indicator untuk tengok kualiti udara kita macam mana. Penting tau, sebab udara ni kita tak nampak. Siap ada child lock lagi untuk mengelakkan apa-apa perubahan yang tak diingini. Feature yang sama ni boleh guna untuk menyedut zarah sebesar 1.0 diameter, 2.5 dan 10. Jadi sebab itulah penapis udara ni sangat penting untuk orang yang ada asma, untuk orang yang bela, haiwan berbulu seperti kucing dan anjing, dan seperti orang yang ada eczema macam saya yang ada masalah kulit. Hanya RM30 sebulan untuk free pemasangan dan free service. Berbaloi lah tu.